Pernahkah tuan-puan terfikir mengapa ada orang yang begitu tenang walaupun harga emas turun naik, manakala ada yang sentiasa bimbang memerhati graf setiap hari? Mari kita lihat kisah Encik Ahmad, seorang penyimpan emas. Bagi beliau, emas adalah insuran daripada kekayaan. Setiap kali menerima pendapatan, beliau akan menukarkan sebahagian daripadanya pada gram emas tanpa gagal. Beliau tidak menunggu harga rendah kerana matlamatnya adalah jangka masa panjang. Mungkin 10 tahun untuk dana pendidikan anak-anak beliau. Strategi beliau mudah. Konsistensi. Bila harga jatuh, beliau dapat gram lebih. Bila harga naik, nilai asetnya bertambah. Hidup beliau sangat tenang. Berbeza pula dengan Encik Bakri, seorang pelabur ataupun trader. Beliau melihat emas sebagai instrumen untuk menjana keuntungan tunai. Encik Bakri tidak membeli setiap bulan. Sebaliknya, beliau sabar menunggu harga menyunam untuk memasukkan modal yang besar. Matlamat beliau adalah menjual semula apabila harga melonjak tinggi. Encik Bakri perlu sentiasa peka dengan berita ekonomi dunia dan mahir membaca carta. Ia memerlukan disiplin dan keberanian yang tinggi. Persoalannya, di manakah kedudukan tuan-puan sekarang? Jika mahu perlindungan nilai dan ketenangan minda, jadilah seperti Encik Ahmad. Namun, jika tuan-puan mempunyai modal yang terbiar dan ingin memburu keuntungan jangka pendek, jadilah seperti Encik Bakri. Walau apapun pilihan tuan-puan, pastikan ia bermula dengan ilmu. Jemput follow saya untuk ilmu emas dan kewangan.